Geng, dalam video kali ni saya nak tunjuk bukti pembayaran yang terbaru daripada aplikasi Inside Club. So aplikasi ni kita claim hari tu RM8 pada 24 hari bulan 4. Dan duit dia saya dapat pada 20 hari bulan 5. Hampir sebulan lebih baru kita dapat dia punya payment. So aplikasi ni memang terbukti membayar. Jadi kalau korang yang nak cuba, korang boleh klik link dekat bawah video. Cuma waktu pembayaran tu agak lama geng. Dekat sini kalau korang tengok dia kata lebih kurang dalam 2 ke 3 minggu. Itu yang paling cepat lah. Paling cepat 2 minggu, paling lama 3 minggu ke atas. So jadi kalau korang nak try, boleh tekan link dekat bawah video ni. Lepas korang dah install, nanti korang kena register guna Google korang. Nanti korang ikut je dia punya step. Lepas korang dah berjaya register, korang boleh terus guna aplikasi ni guys. So dekat dalam aplikasi ni, untuk kita dapatkan duit, kita kena buat task. Kalau korang yang pernah guna aplikasi Milu Survey, dia punya aplikasi lebih kurang je macam tu geng. Yang mana korang kena jawab soalan ataupun jawab survey. And survey dia lebih kepada pendapat, tak perlu guna tips. Lepas tu korang boleh jawab poll ataupun jawab quiz, topik hangat untuk dapatkan point. Nanti kalau korang nak buat dia punya task tu, korang boleh klik dekat bahagian rumah ni ataupun dekat bahagian depan ni kan. So dia punya task yang pertama, korang boleh jawab topik hangat dekat depan ni. Dekat sini dah ada bagi macam-macam task yang korang boleh try. Setiap task ataupun setiap soalan korang kena bagi jawapan. Sama ada task tu dia suruh kita bagi jawapan kita kena type lah maksudnya, ataupun soalan tu memang diorang dah sediakan jawapan. Nanti korang baca je soalan, lepas tu bagi jawapan korang. Dia lebih kepada pendapat lagi, bukan nak perlu fikir sangat pun jawapan tu. Lepas tu setiap dia punya task, point lebih kurang korang akan dapat dalam 15 ke 20 point. Okay, kalau korang nak tambahkan lagi dia punya kalau korang nak tambahkan lagi korang punya point, korang boleh klik dekat bahagian tugasan tengah ni. And korang boleh jawab soalan ini, dia punya point akan bagi random. Lepas tu untuk task yang bawah ni pula geng, korang kena upload minuman-minuman yang menarik dekat Malaysia ni. Contoh dia macam ni, katalah kalau korang ada jumpa gerai minuman, dia jual air special ke tak kisah apa kan, korang boleh upload gambar minuman tu dekat bahagian sini. And korang boleh promote kedai tu dekat dalam aplikasi ni guys. Saya rasa macam tu lah, mungkin boleh dapatkan point juga, tapi yang itu saya tak pernah try. Lepas tu kalau korang nak dapatkan lagi point, korang boleh muat naik korang punya resit pembelian. Kan kalau kita ada pergi beli barang dekat supermarket ke tak kisahlah dekat mana kan kita ada dapat resit tu kan. Korang boleh upload korang punya resit tu dekat sini guys. Lepas tu yang bawah ni korang boleh tonton diorang punya video dekat YouTube tak silap saya. Kemudian yang ini korang tangkap billboard. Okay, kalau yang ini korang tangkap gambar iklan. Kalau korang perasan dekat tepi highway dia selalu ada papan iklan yang besar tu kan. Okay, korang kena tangkap gambar tu and postkan dekat sini guys, ataupun upload dekat sini. Dan yang terakhir, kalau korang nak tambahkan lagi point, korang boleh invite kawan ataupun share korang punya link referral untuk dapatkan 2000 point. Korang copy korang punya link dekat bawah, share dekat kawan-kawan. Bila ada orang pakai korang punya link, korang boleh dapat 2000 point. And kawan kita yang pakai kita punya link tu akan dapatkan juga point. Tapi saya tak ingat dapat berapa. Cuma kalau kita invite orang, kita boleh dapat 2000 point. 2000 point bersamaan dengan RM2. Kalau korang nak claim, klik dekat bahagian tebus mata. So untuk TNG, paling sikit korang boleh claim 8000 point. 8000 point bersamaan dengan RM8. Kalau 20000 point bersamaan dengan RM20. Kalau 50000 point bersamaan dengan RM50. Jadi kita punya balance ada 17000 point. So saya nak kena cari lebih kurang dalam 3000 point untuk claim RM20 guys. So saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. And cara nak withdraw dia, kalau korang punya point dah ada, korang klik dekat belah bawah ni, continue. Nanti korang kena masukkan nombor telefon TNG korang, kalau korang belum isikan lagi lah. Tapi kalau korang dah register nanti, ataupun waktu korang nak daftar nanti guys, korang masukkan nombor telefon TNG korang. Nanti korang tak perlu nak isikan lagi dah. So korang just tinggal claim sahaja geng. And duit tu diorang akan proses dalam tempoh 2 ke 3 minggu. Dan saya rasa itu je lah untuk video kita kali ni. Kalau korang nak tanya apa-apa soalan, boleh komen dekat bawah video. Kalau tak faham, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kalau korang nak try aplikasi buat duit yang lain yang lebih mudah, boleh dapatkan dekat saya. Aplikasi ni korang boleh main tanpa perlu invite orang. So itu je lah. Assalamualaikum, semoga berhasil.